Kuntum melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Baiklah, video ini merupakan tugasan 2 BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Baiklah, pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada pensyarah kami iaitu Tuan Haji Cik Mansur bin Cik Tum dan tidak lupa juga rakan-rakan yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan tugasan pada kali ini. Baiklah, dalam video ini kami akan mempersembahkan 3 buah puisi dan kami akan mengintegrasikan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan pengujaran dan penyukuan sebutan baku menerusi aktiviti kebahasaan. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim bersama ahli kumpulan saya Muhammad Sufi Iqbal bin Muhammad Nur, Nik Muhammad Aimin bin Mukhtar dan Wan Anda Fatihah binti Wan Roslin akan membentangkan tugasan ini. Baiklah, sebagai pengenalan, secara keseluruhannya, bahasa baku bermaksud bahasa standard yang memiliki struktur lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan, tata bahasa dan kosakata. Bahasa Melayu baku bersifat seragam dalam 4 sistem utama iaitu sistem morfologi, fonologi, sintaksis dan semantik. Dalam konteks ini, sebutan baku hanya melibatkan aspek fonologi. Sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-13 pada tahun 1956. Kongres tersebut menetapkan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik iaitu sebutan yang berpandukan kepada ejaan. Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah, dijalankan serentak dengan pelaksanaan kurikulum baru sekolah menengah pada tahun 1988. Pantun Budi. Terang bulan, terang dipaya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Anak merak mati tersangkut, mati dipanah Seri Rama. Resam di dunia juga disebut orang yang mati meninggalkan nama. Anak itik terenang-renang, air pasang tenang-tenangan. Budi sedikit bila kan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Anak ikan berlima-lima, mati ditimpa punggur berdaun. Kasih Tuan, saya terima sebagai hutang 1000 tahun. Seterusnya, saya akan menerangkan pemikiran yang terdapat di dalam pantun Budi. Pada rangkap pertama, pemikiran pantun ini menerangkan bahawa masyarakat Melayu menekankan pentingnya menghargai dan mengenang jasa orang lain. Jika seseorang tidak mengenang budi, maka nilai baik seseorang akan dilupakan. Seterusnya, pada rangkap kedua, pantun ini menerangkan pemikiran bahawa nama dan jasa baik seseorang akan kekal walaupun telah meninggal dunia. Selanjutnya, pada rangkap ketiga, pantun ini membawa pemikiran yang menggambarkan nilai budi yang tinggi dalam masyarakat Melayu. Walaupun budi yang kecil, ia tetap dihargai dan dikenang sepanjang zaman. Seterusnya, pada rangkap yang keempat, pemikiran ini menonjolkan bahawa kasih dan kebaikan orang lain dianggap sebagai hutang budi yang sukar dibalas kerana menunjukkan ketulusan dan kesetiaan hati dalam hubungan sesama manusia. Jadi, bagi penyukuan dan pengujaran dalam pantun, untuk konsonan B, pada awal perkataan ialah budi, pada tengah perkataan ialah kambing, dan dalam pantun ini tidak terdapat konsonan B yang terdapat dalam akhir perkataan. Seterusnya ialah konsonan D, pada awal perkataan iaitu dikenang, tengah perkataan iaitu sedikit. Seterusnya ialah konsonan G yang terdapat pada tengah perkataan iaitu dalam perkataan punggur dan dalam akhir perkataan ialah hutang.
Dan pada konsonan H, pada awal perkataan ialah hutan juga, dan pada akhir perkataan ialah kasih. Seterusnya ialah konsonan J, iaitu pada awal perkataan iaitu jika, tengah perkataan ialah menjadi. Bagi konsonan K pula, pada awal perkataan ialah kenangan, pada tengah perkataan ialah makan, pada akhir perkataan ialah itik. Seterusnya ialah konsonan L, pada awal perkataan ialah 5, tengah perkataan ialah bila. Bagi konsonan M pula, awal perkataan ialah masa, pada tengah perkataan ialah rumput. Kita beralih pula kepada konsonan N, yang terdapat pada awal perkataan ialah nama, pada tengah perkataan ialah kenang, dan pada akhir perkataan ialah tahun. Untuk konsonan P pula, pada awal perkataan ialah paya. Seterusnya ialah konsonan R, pada awal perkataan ialah renang, pada tengah perkataan ialah merak, dan pada akhir perkataan ialah punggur. Seterusnya ialah konsonan S, pada awal perkataan ialah sedikit, dan pada tengah perkataan ialah pasang. Bagi konsonan T, pada awal perkataan ialah terang, pada akhir perkataan ialah sangkut. Dan yang terakhir ialah bagi konsonan Y, iaitu pada tengah perkataan ialah payah. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pengejaran dan penyukuan dalam sebutan baku. Pada rangkap pertama dalam pantun budi, iaitu terang bulan, terang dipaya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Dalam rangkap ini terdapat kata dasar, konsonan rangkap dan kata terbitan pada beberapa perkataan. Pada perkataan terang, perkataan terang merupakan kata dasar dan konsonan rangkap NG. Pada perkataan kedua, iaitu kambing, juga terdapat kata dasar dan konsonan rangkap bagi huruf NG. Yang ketiga ialah memakan. Memakan merupakan kata terbitan awalan men. Dan yang keempat ialah perkataan saya yang merupakan kata dasar. Seterusnya, pada rangkap yang kedua, anak merak mati tersangkut, mati dipanah seri rama. Resam di dunia juga disebut orang yang mati meninggalkan nama. Pada rangkap ini terdapat beberapa kata, iaitu kata dasar, kata terbitan, konsonan rangkap dan kata pinjaman. Pada rangkap ini, perkataan merak merupakan kata dasar, diikuti juga dengan perkataan nama, iaitu juga merupakan kata dasar. Seterusnya, perkataan tersangkut merupakan kata terbitan awalan ter dan konsonan rangkap NG. Seterusnya ialah perkataan meninggalkan. Perkataan meninggalkan merupakan kata terbitan imbuhan akhiran an. Seterusnya, pada rangkap ketiga pantun ini, iaitu anak itik terenang-renang, air pasang tenang-tenangan, budi sedikit, bilakan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Pada rangkap ini terdapat beberapa jenis, iaitu kata terbitan, konsonan rangkap, kata dasar dan vokal berganding. Pada perkataan terenang-renang, terdapat kata terbitan awalan ter dan konsonan rangkap. Begitu juga dengan perkataan tenang-tenangan dan kenang-kenangan. Berikut merupakan konsonan rangkap yang terdiri daripada huruf NG. Seterusnya ialah air, merupakan kata dasar dan vokal berganding. Seterusnya ialah perkataan sedikit, iaitu kata dasar dalam bahasa Melayu, dan perkataan menjadi yang merupakan kata terbitan yang dimulai dengan awalan men. Seterusnya, pada rangkap yang keempat, iaitu anak ikan berlima-lima, mati ditimpa, punggur berdaun, kasih tuan saya terima,
sebagai hutang 1000 tahun. Pada rangkap ini terdapat kata dasar, kata terbitan, vokal berganding dan konsonan rangkap. Pada perkataan ikan, ikan merupakan kata dasar dalam bahasa Melayu. Seterusnya ialah perkataan berlima-lima yang merupakan kata terbitan. Seterusnya ialah perkataan berdaun yang merupakan vokal berganding dan mempunyai kata terbitan awalan ber. Seterusnya yang terakhir ialah perkataan hutang, iaitu konsonan rangkap dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita beralih pula kepada suprasegmental dalam pantun budi, iaitu elemen intonasi dan jeda. Pada elemen pertama iaitu intonasi, pantun dibaca dengan intonasi yang menaik dan menurun untuk menarik minat pembaca. Sebagai contoh, terang bulan, terang dipaya. Berikut merupakan intonasi menaik untuk mengekalkan minat pembaca. Dan jika tak kenang kepada saya, intonasi sedikit menurun di akhir untuk memberi penekanan pada mesej moral. Yang kedua ialah jeda. Jeda hadir untuk memisahkan baris pantun dan memberi ruang kepada pendengar untuk mencerna makna pantun, iaitu budi sedikit bilakan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Berikut merupakan terdapat jeda di antara setiap baris. Gurindam 12, Raja Ali Haji. Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada orang yang tidak buta. Berdasarkan persembahan Gurindam tersebut, pemikiran yang terdapat dalam Gurindam 12 ini ialah Gurindam ini menekankan tanggungjawab seorang pemimpin dan rakyat dalam membentuk masyarakat yang adil, berilmu dan berakhlak mulia. Ia juga mengingatkan manusia supaya sentiasa bertakwa, menghormati ilmu, berbuat baik dan mengingati kematian sebagai asas kehidupan yang bermakna. Seterusnya, bagi penyukuan dan pengujaran dalam Gurindam, bagi konsonan B yang terdapat pada awal perkataan ialah betul, pada tengah perkataan ialah kebun. Bagi konsonan C, pada awal perkataan ialah cindai, dan bagi konsonan D, pada awal perkataan ialah duri, dan pada tengah perkataan ialah tanda. Bagi konsonan F, hanya terdapat pada tengah perkataan iaitu muafakat. Pada konsonan G, yang terdapat pada tengah perkataan ialah pagar dan pada akhir perkataan ialah sebarang. Bagi konsonan H, yang terdapat pada awal perkataan ialah hati,
dan pada akhir perkataan ialah kasih. Bagi konsonan J, yang terdapat pada awal perkataan ialah jadi dan pada tengah perkataan ialah raja. Kita balik pula kepada konsonan K, yang terdapat pada awal perkataan ialah kebun, pada tengah perkataan ialah bakti dan pada akhir perkataan ialah tak. Bagi konsonan L pula, bagi tengah perkataan ialah ilmu dan pada akhir perkataan ialah asal. Bagi konsonan M, yang terdapat pada awal perkataan ialah menteri. Bagi konsonan N pula, yang terdapat pada awal perkataan ialah nasihat, pada tengah perkataan ialah menteri juga dan pada akhir perkataan ialah akan. Dan bagi konsonan P, yang terdapat pada awal perkataan ialah pagar dan pada tengah perkataan ialah kepada. Untuk konsonan R yang terdapat pada awal perkataan dalam gurindam ini ialah raja dan pada tengah perkataan ialah orang. Bagi konsonan S yang terdapat pada awal perkataan ialah seperti dan pada tengah perkataan ialah kasar dan pada akhir perkataan ialah atas. Bagi konsonan T, pada awal perkataan ialah tanda, pada pertengahan perkataan ialah mati dan pada akhir perkataan ialah akhirat. Dan yang terakhir sekali ialah konsonan Y yang terdapat pada awal perkataan iaitu yang, pada akhir perkataan, pada tengah perkataan iaitu inayat. Berikut merupakan penyukuan kata iaitu kata dasar dalam gurindam. Pola suku kata yang pertama ialah konsonan vokal. Yang pertama ialah raja. Pemunggalan kata suku kata ra, ja. Dan sebutan pula raja. Ra merupakan suku kata terbuka dan ja juga merupakan suku kata terbuka. Contoh yang seterusnya ialah hati, kasa, duri dan buta. Pola suku kata konsonan vokal konsonan dan konsonan vokal ialah tanda. Pemunggalan suku kata tan, dieda dan dengan sebutan tanda, iaitu suku kata tertutup serta suku kata terbuka. Contoh yang seterusnya ialah kerja dan bakti. Pola suku kata vokal dan konsonan vokal konsonan ialah dengan kata adil. Pemenggalan suku kata dil, iaitu sebutan adil. Contoh yang seterusnya ialah atas, akan, asal. Pola suku kata konsonan vokal konsonan betul, iaitu dengan pemenggalan suku kata tul dengan sebutan betul. Contoh yang seterusnya ialah kebun. Yang seterusnya, pola suku kata konsonan vokal konsonan dan konsonan vokal konsonan, iaitu kata rahmat dengan pemenggalan suku kata mat dengan sebutan rahmat, iaitu suku kata tertutup dan dengan suku kata tertutup. Contoh lain ialah rakyat dan hormat. Pola suku kata yang seterusnya ialah konsonan vokal dan konsonan vokal, iaitu kata kepada. Pemenggalan suku kata ika, dieda dengan sebutan kepada. Pola suku kata yang seterusnya ialah konsonan vokal konsonan vokal, iaitu kata menteri dengan pemenggalan suku kata men, dengan sebutan menteri, iaitu suku kata tertutup, suku kata terbuka dan suku kata terbuka.
Pola suku kata yang terakhir yang ada dalam gurindam ini ialah consonant vokal, consonant vokal, consonant vokal consonant, iaitu kata mufakat. Pemanggalan suku kata MU mu, FA fa, KAT kat dengan sebutan mufakat. Baiklah, berikut pula merupakan penyekuan kata iaitu kata terbitan dalam gurindam ini. Yang pertama ialah dengan ejaan menteri, iaitu cara sebutannya ialah menteri dengan suku kata tertutup, suku kata terbuka dan suku kata terbuka. Dengan kata imbuhan awalan iaitu men. Seterusnya ialah berpagarkan dengan sebutan berpagarkan dengan suku kata tertutup, terbuka, tertutup dan tertutup. Dengan imbuhan apitan iaitu awalan dengan ber dan akhiran dengan kan. Seterusnya ialah sebarang. Sebutan adalah sebarang dengan suku kata terbuka serta suku kata tertutup, iaitu imbuhan awalan iaitu se. Seterusnya ialah beroleh dengan sebutan beroleh, iaitu 3 suku kata. Suku kata yang pertama ialah suku kata tertutup, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Dengan imbuhan awalan iaitu ber. Yang seterusnya ialah kasihkan dengan sebutan 3 suku kata iaitu ka, sih, kan, dengan imbuhan akhiran iaitu kan. Yang seterusnya ialah mengenal dengan sebutan mengenal iaitu 3 suku kata. Yang pertama ialah suku kata terbuka me, yang seterusnya suku kata terbuka nge dan suku kata tertutup nal. Mengenal yang menggunakan imbuhan awalan iaitu me. Yang seterusnya ialah ingatkan dengan sebutan 3 suku kata iaitu i, ngat, kan. Suku kata terbuka, tertutup dan tertutup, iaitu dengan imbuhan akhiran iaitu kan. Seterusnya ialah berbuat dengan sebutan 3 suku kata ber, bu, at yang menggunakan imbuhan awalan iaitu ber. Dan yang terakhir iaitu perkataan terlalu yang menggunakan sebutan 3 suku kata iaitu ter, la, lu yang menggunakan suku kata tertutup, suku kata terbuka dan suku kata terbuka iaitu terlalu dan juga menggunakan imbuhan awalan iaitu ter. Baiklah, seterusnya ialah unsur suprasegmental dalam gurindam. Yang pertama ialah tekanan. Dalam gurindam ini, tekanan suara diletakkan pada perkataan penting untuk menonjolkan makna, nasihat dan amanat. Contohnya, Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Tekanan pada perkataan mufakat, menteri dan duri menekankan kepentingan kerjasama dan kewaspadaan dalam kepimpinan. Tekanan juga membantu mewujudkan ritma teratur menyerupai bentuk syair yang berlagu. Yang kedua ialah intonasi. Setiap pasangan baris iaitu 2 baris serangkap membentuk pola intonasi menurun di hujung baris kedua, menunjukkan penegasan atau penutup idea nasihat. Contohnya, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Nada ayat kedua lebih menurun untuk menunjukkan kesimpulan moral bahawa keadilan membawa rahmat. Baiklah, seterusnya yang ketiga iaitu jedah.
Dalam pembacaan gurindam, jeda biasanya berlaku di tengah baris selepas tanda koma atau di hujung baris sebelum disambungkan ke baris kedua. Contohnya, Raja mufakat dengan menteri. Dia ada jeda di situ. Kemudian, seperti kebun berpagarkan duri. Baiklah, hentian seketika ini menandakan irama berpasangan dan memberi masa kepada pendengar untuk mencerna maksud nasihat. Dan yang terakhir ialah nada. Nada bacaan gurindam bersifat serius, perlahan dan berhemah untuk mencerminkan nilai didaktik iaitu pengajaran dan nasihat agama. Nada yang menurun dan berirama lembut menggambarkan keindahan hati, keinsafan dan kesedaran moral seperti dalam rangkap ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Baiklah, ini merupakan seloka yang menjadi pilihan saya dalam video kali ini, iaitu seloka Pak Pandir. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Gunting makan di hujung, Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu. Awak juga yang kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Seterusnya, daripada persembahan seloka tersebut, saya akan menjelaskan pemikiran seloka Pak Pandir. Seloka ini mengandungi unsur sindiran terhadap orang yang bodoh-bodoh pandai, iaitu seseorang yang kononnya bijak tetapi sebenarnya melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Karya ini menggambarkan sifat manusia yang tidak berfikir panjang, cuai, mudah tertipu dan tidak tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Seterusnya, kita beralih pula kepada penyukuan dan pengujaran dalam seloka. Bagi konsonan B, yang terdapat pada awal perkataan ialah badan, pada tengah perkataan ialah habis. Dalam konsonan C, pada awal perkataan ialah cangkuk, pada tengah perkataan ialah kucing. Bagi konsonan D pula, pada awal perkataan ialah dagang, pada tengah perkataan ialah pandai. Bagi konsonan G, pada awal perkataan ialah gadai, pada tengah perkataan ialah dagang dan pada akhir perkataan ialah hujung. Dan konsonan H pula yang terdapat dalam seloka ini ialah pada awal perkataan iaitu habis, pada tengah perkataan iaitu dicurahkan, pada akhir perkataan ialah guru. Bagi konsonan J yang terdapat pada awal perkataan ialah jinjing, pada tengah perkataan ialah dipijak. Bagi konsonan K pula yang terdapat pada awal perkataan ialah kilat, pada tengah perkataan
ialah tikus dan pada akhir perkataan ialah geladak. Bagi konsonan L yang terdapat pada tengah perkataan ialah dibela. Bagi konsonan M yang terdapat pada awal perkataan ialah makan, pada tengah perkataan ialah terima. Seterusnya pada konsonan N yang terdapat dalam seloka ini ialah pada tengah perkataan iaitu pandir dan juga pada akhir perkataan iaitu badan. Seterusnya ialah konsonan P yang terdapat pada awal perkataan ialah pandai dan pada tengah perkataan ialah dipijak. Seterusnya ialah konsonan R yang terdapat dalam seloka ini iaitu pada tengah perkataan iaitu haram dan pada akhir perkataan ialah pandir. Seterusnya konsonan S iaitu pada tengah perkataan iaitu pisang dan pada akhir perkataan ialah habis. Bagi konsonan T yang terdapat pada awal perkataan dalam seloka ini ialah tikus, pada tengah perkataan ialah gunting dan pada akhir perkataan ialah buntut. Bagi konsonan W yang terdapat dalam seloka ini iaitu pada awal perkataan iaitu wahai. Dan yang terakhir sekali, konsonan Y yang terdapat dalam seloka ini ialah pada awal perkataan iaitu yang. Baiklah, ini merupakan contoh kata dasar yang ada dalam seloka tersebut. Okey, terdapat beberapa pola suku kata yang ada. Pertama, KV, KV. Contoh perkataan, kena, juga, tapi, lalu. Seterusnya, V dan KVK. Contoh perkataan, anak dan awak. Seterusnya, KVK dan KV. Contoh perkataan, harta. Dan pola suku kata KV dan KVK, tikus, habis, badan, sedar, guruh, mulut, makan, haram, kilat dan hujan. Okey, seterusnya KVK dan KVK. Contoh perkataan, pandai, pandir, jantan dan buntut. Okey, pola suku kata seterusnya KV, KV dan KVK. Contoh perkataan, dipijak, dibunuh dan gelagak. Seterusnya KV, KVKK. Contoh perkataan, dagang, kucing, pisang dan hujung. Dan terakhir, pola suku kata KVK, KV dan KVV. Contoh perkataan, tergadai. Baiklah, seterusnya kata terbitan yang terdapat dalam seloka tersebut. Baiklah, imbuhan ni dia terbahagi kepada 3 iaitu awalan, akhiran dan apitan. Baiklah, mari kita lihat contoh perkataan awalan. Mendengar, menanggung, memancar, bertelanjang, berbunga, berbuah, dipijak, dibunuh, didengar, dibelah, dijinjing dan tergadai. Contoh perkataan akhiran pula yang ada dalam seloka tersebut adalah kecundangan dan kata apitan dicurahkan. Kata pinjaman yang terdapat dalam seloka. Hanya ada 3 sahaja kata pinjaman yang saya jumpa dan ketiga-tiganya merupakan pinjaman daripada bahasa Arab. Yang pertama, harta, kedua, dagang dan terakhir, gadai. Seterusnya, saya akan menganalisis unsur suprasegmental yang terdapat dalam seloka ini. Yang pertama ialah kelantangan. Kelantangan ialah kekuatan bunyi vokal. Kelantangan digunakan untuk memberi penekanan pada perkataan tertentu. Biasanya pada perkataan yang membawa makna utama seperti pandai, pandai, wahai Pak Pandir. Kata ulangan pandai-pandai ini menunjukkan sifat bertentangan Pak Pandir. Seterusnya, harta habis, badan tergadai yang menunjukkan akibat buruk. Yang kedua ialah prosodi. Prosodi adalah gabungan nada, intonasi dan juga jeda yang memberikan melodi pada ucapan. Bagi intonasi dan nada yang terdapat dalam seloka ini iaitu pada rangkap kedua terakhir. Contohnya, apa didengar geladak dagang yang memerlukan
intonasi sedikit menaik pada akhir baris itu. Bagi jeda diperlukan pada pertengahan baris iaitu pada pembahagian frasa. Contohnya, kilat memancar, hujan tak lalu. Yang terakhir ialah mora, iaitu panjang pendek bunyi. Mora merujuk kepada panjang sesuatu bunyi suku kata diucapkan. Bagi pemanjangan vokal pada perkataan yang hendak ditekankan dipanjangkan sedikit untuk mencapai kesesuaian rentak. Contohnya, pandai, pandai, wahai Pak Pandai. Perkataan pandai-pandai memerlukan sedikit pemanjangan pada vokal yang sama untuk mengekalkan ritma. Bagi pemendekan vokal seperti kucing dibunuh, tikus dibelah, semua suku kata diucapkan dengan cepat tanpa sebarang penahanan vokal. Secara keseluruhannya, dalam sebutan baku bahasa Melayu, penyukuan dan pengujaran bergerak seiring berasaskan prinsip ejaan untuk memastikan setiap suku kata dilafazkan secara fonemik dan konsisten. Proses ini diperkukuh dan dilengkapkan oleh fonem suprasegmental iaitu mora, kelantangan, prosodi dan sebagainya yang digunakan secara bersamaan untuk mengawal ritma dan penekanan ucapan, justeru menghasilkan komunikasi yang bukan sahaja betul dari segi bunyi asas tetapi juga standard dari segi irama dan melodi.